Allah, sorry tak. Tak tunggu. Buang kita Nasok. Ayah orang kan pasal mustahil. Farjah thumma yafshu illa idza akhtafa dan bila tanya Bismillahirrahmanirrahim. تحشوه إلا إذا أحرق الدم أو كانت صائمة إن لم يكفها تغسلوا بفطرة ثم تتوضأوا أو تتيمموا في الوقت وتبادروا بالصلاة فإن أصابت غير مجمع الصلاة استحدث وتجب الطهارة وتجديد الإصابة بكل فرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيم علت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليها وغالبه 6 أو 7 ووقته 9 سنين. Nah, qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Selepas daripada kita membicarakan secara rambang iaitu al-haid dan juga suci di antara al-haid. Sah? Dalam 3 kali pertemuan. Sah? Jadi siapa yang nak tolak situ. Amma huna masya-Allah kita sebut saja sepintas lalu apa yang kita telah belajar dalam 3 pertemuan yang sebelum. Wadah Adam? Untuk merujuk baliklah. Kalau ulang hak tu tak sini balik lambat lagi lah. Nampak? Qala faslun wa aqallul haidhi, dan bermula sekurang-kurang haid, yaumun wa laylatun, ialah sehari semalam. Yaumun wa laylatun ialah sehari semalam. Al-haid seperti yang kita ta'rifkan, damu jibillah yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabili as-sihah. Dam jibillah, darah ketentuan, darah tabi'ah, darah yang Allah Ta'ala jadikan tabiat perempuan itu mengeluarkan darah daripada kemaluannya. Lidzalik jaa fi ba'd al-ahadits hadha syai'un katabahu Allah 'ala banati Adam. Ini perkara Allah Ta'ala tulis di atas anak-anak perempuan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan juga kita sebut bahawasanya jaa fi hasyiat Syekh Al-Qalyubi rahimahullahu ta'ala, kisah bahawasanya
apabila Sayyidatina Hawa yang mematahkan pokok tersebut, lalu pokok itu berdarah, kerana pokok benda hidup dulu. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebut, la udmiyannaki kama admaitiha. Aku akan menyebabkan kamu berdarah seperti mana engkau menyebabkan dia berdarah. Ya, kama tudin tudan. Wadih? Allah. Nah. Dan aywa na'am. Walidhalik awal orang yang haid ialah Sayyidatina Hawa, tetapi mula tersebarnya haid tamam iaitu pada fi Bani Israel, kama jaa zalik fi riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudiannya jibilla yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, daripada hujung rahim, pangkal rahim di atas jalan sihat. Maka sebab itulah berbeza dengan al-istihadah. Istihadah keluar kerana sakit, wan nifas keluar kerana beranak. Aqibar farad rahim min al-wiladah, selepas kosongnya rahim daripada beranak. Faqala al-muallif radhiyallahu taala anhu, faslun wa aqallul haidhi. Bermula sekurang-kurang haid ialah yaumun wa lailatun. Ialah sehari semalam. Sehari semalam ni imma ma'al ittisal wa imma ma'a al-inqita'. Al-ittisal iaitu per 24 jam straight. Keluar apa tak berhenti. Wa imma ma'al inqita', adapun bersama dengan terputus-putus, iaitu dalam kitaran 15 hari, darahnya itu sampai 24 jam dan ke atas. Wadih? 24 jam dan apa? Dan ke atas. Taib. Kemudiannya, dan sehari semalam itu keluar darah haid, yakni sehari semalam, tamam, itu adalah sehari semalam itu dengan makna jikalau dimasukkan ke dalam farajnya akan kapas. Jika kapas itu berdarah ataupun mengeluarkan cairan yang melekat di darah melekat di kapas tersebut. Lau udkhilat, yani lau udkhilatil qutnah laballat. Saya basahlah boleh. Nampak? Wadih Adam? Wadih. Tapi hukum memasukkan dia wajib tak Adam? Tak, kerana orang perempuan dia tahu. Dari qala Sayyidina Syekh Abdul Hamid pergi. Ini bukan tak wajib sebab orang perempuan tahu. Faham tak? Kerana dia merasakannya. Allahumma illa, jikalau orang perempuan bangun-bangun tidur, Ibrahim, maka dia mendapati kedua darah. Lepas bagaimana? Nak kira daripada bila? Dia bangun-bangun tidur, tengok darah dah keluar. Dari darah ni mesti keluar sebelum. Qala ba'dul asyakh ridwanullahi alaihim, iaitu jawapannya jikalau dia ada adat sebelum, maka tilik pada adat. Masalah dia keluar pukul 3 petang. Kelas yang ni apabila dia tidur, dia bangun pukul 5 petang, dia tengok darah ada, maka kalaulah dia zon mengikut adat sebelum, baru pukul 3. Wa illa, dan jika tidak mengetahui adat ataupun tidak ada adat, maka dia ambil yang paling yakin. Yakin tu bila? Iaitu sebelum daripada dia tidur. Yang ni apa? Al-aslu fi kulli hadith taqdiruhu bi aqalli muhtamalin atau bi aqalli waqtin ilaih. Ini apa? Ambil masa yang paling hampir. Wadah insya-Allah. Ni sebelum dia tidur tu masalah dia ambil. Dia bangun tu pukul 4, yang ni dia agak-agak masalah 3 atau 4 minit. 6. Al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanin ilaih. Baik. Jelas Ibrahim? Baik. Idzan yaumun wa lailatun, sehari semalam. Sehari apa? Sehari apa Adam? Sehari dan semalam. Dan ini mengikut kajian Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ismu istiqra'. Istiqra' iaitu kajian. Yani mari mana tabik ni yaumun wa lailah? Ada majak fil hadis Nabawi Syarif. Tamam? Dan Nabi tak sebut buatlah sekurang-kurang haid yaumun wa lailah. ولذلك هذا مما اختلف فيه الفقهاء ومختلفة فيه الأنظار. Berbeza pandangan-pandangan ulama kerana هذا محل اجتهاد قطعا, يعني اجتهاد. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu telah berkahwin dan juga membeli hamba-hamba ataupun mendapatkan hamba-hamba perempuan nisa Baghdad. Hamba-hamba Baghdad. Lalu dia telah melakukan kajian, maka dia mendapati sekurang-kurangnya sehari semalam dan sebanyak-banyaknya ialah 15 hari. Dan bila kita sebut sehari semalam ini istiqra'. Istiqra' ada istiqra' naqis. Istiqra' naqis yang tidak menyeluruhi seluruh wanita. Wadih? Seluruh apa? Itu kerana orang perempuan Malaysia lain. Tapi di sini dia, para ulama menyebutkan bahawa istiqra' naqis ni yunazzal manzilata al-istiqra' at-tam.
ditempatkan akan istiqra' naqs itu pada istiqra' yang tam, yang sempurna. Kerana apa? Nisa' Baghdad itu nisa' yang sihat, Maka nisa' yang sihat itu ghalibnya sama. Orang Malaysia dengan Baghdad, orang Baghdad dengan orang Iraq. Baghdad tu Iraq. Baghdad lain daripada Iraq. Baghdad, Makkah, Madinah, nafsu syai' yani. Ghalibnya perempuan itu bersama sahaja. Wadah insya-Allah. Walidhalik apabila ada seorang perempuan itu ada adat yang menjadi istiqra' al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, istiqra' al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu warḍah. Mana perempuan tu memang darah haid dia dalam 15 hari 13 jam madam. Kalau anda nak masukkan dam fasad semua sah. Wala masalan dia darah dia memang 17 hari. Kalau anda suruh qada sa'ab. Memang adat dia tiap bulan pun 17, 18 hari, 19, 20 hari. Kif yani. Mu'tamad madhab nyatakan tidak dibilang dengan adat yang bersalahan dengan istiqra' Imam Syafi'i radhiyallahu. Adat yang muntazimah, adat yang intizam. Tidak dibilang. Maka dia kena kembali juga pada walaupun seumur hidup dia tak pernah keluar haid. Memang kerana istihadah sokmo ataupun kerana dia fasad sokmo. Wadah. La yatabar bih. Lakin qulna fi an-nibras zakara Abu Fadl Ridhahullah Ta'ala dalam An-Nibras menyebutkan di sana pandangan yang kedua, wa qaul ikhtarahu al-Allama al-Imam Ibn Salah rahimahullah Ta'ala, apabila perempuan dia ada adat tersendiri maka yuttaba', diikut akan adat perempuan tersebut. Wadih huwa al-qawi min haythu dalil kama qala ba'duhum. Kemudiannya wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha, wa aktsaruhu dan bermula waksaruhu dan sebanyak-banyaknya al-haid 15 yawman ialah 15 hari. Bilayaliha dengan malam-malamnya. InsyaAllah. Bilayaliha dengan malam-malamnya. Khalas. Jadi dibilang 15 hari itu berserta dengan malamnya. Yani malam tu malam apa? Malam 15. Sebanyak-banyak itu dibilang serta dengan malam. Bila ya liha. Wadah yani apa? Malam 15 tu masih 3. Yani malam 15. Esok tu 15. 6. 15. Malam bila ya liha. Ay ma'a layaliha. Memang falba' bermakna ma'a. Yang makna 15 hari tersebut 15 yawman, 15 hari bilayaliha dengan malamnya sekali, termasuk malamnya juga. Yang 15 hari serta dengan malamnya. Tamam, di sini kata ma'a layaliha. Lima 15 hari tersebut, tamam? Kita sebut dia bermula 15 hari itu daripada permulaan hari keluar apa? Keluar haid. Wadah. Dan Laila kita ada dua. Iaitu Laila, imma Laila mutaqaddimah wa imma Laila mutaakhirah. Laila mutaqaddimah dan Laila mutaakhirah. Laila mutaqaddimah malam yang terdahulu atas siang. Laila mutaakhirah malam yang yang selepas daripada hari. Maka kita tengok di sini. Tamam. Jikalaulah seorang itu tamam melihat haid pada waktu bermula waktu malam ke waktu siang, sebab 15 ni bermula daripada dia tengok haid. Tamam. 15. Jadi kalau dia mula keluar haid pada tanggal 20 hari bulan, 20 hari bulan tu kau satu lah. Tengok satu. Yang cukup 24 jam satu hari. Wadah. Tak kira dah ni. Dia lihat hadil masalah bukan tilik pada bulan, kalender tu bukan, tilik pada diri dia tu. Wadah. Dan bila kita sebut 15 hari dan 15 malam, jikalau orang perempuan itu lihat pada waktu siang. Betul tak? Lah ni. Waktu siang. Dah cukup 15 hari itu Ibrahim. Cukup 15 hari itu. Kalau kita sebut bahawasanya tamam
15 hari tersebut, 15 hari tersebut, seperti mana kita sebut dalam bab sehari semalam ialah 24 jam, maka ni pun darab dengan 24 jam darab dengan 15. Mafhum Ibrahim? Tamam? Yang ni nak bilang tersebut ialah tilik kepada apa? Kalau zuhur, bermula zuhur, maka tamat pun zuhur. Barulah cukup 15 hari. Masih? Mafhum kan Ibrahim? Yang ni anda sebut boleh 15 tersebut. Naam, kotak 15 tersebut. Itu cukup dia 15 hari. 15 hari serta malam. Jadi, kalau kata 15 hari saja, bermakna apa? 12 tu darab dengan 15. Wah, adalah. Laisa kadzalik. Kan, kalau siang saja apa? 12 jam sah? Guna pagi dan siang, malam dan siang, 24 jam. 24 jam itu baru jadi. Yang tak nak tahu dia, tepatnya, kotak 15 tu 24 jam terdarat dengan 15. Wadih? Baik. Ibrahim, kalaulah ente tengok darah haid keluar pada waktu pagi. Keluar pada waktu pagi. Kalau anda tengok haid pada waktu awal pagi, ya Allah Ibrahim, kita cuba buat 1 sampai 15. Cara itu 1 sampai 15. Mutaakhirah dengan apa? Mutaqaddimah. Baik ha. Baik, 15. Anda cuba kira. Kalau dia nampak 15 tu 15 hari serta malam. Baik. Bermakna kalau anda tengok pada waktu siang, Ibrahim, 1 sampai 2 kira 1, betul tak? Baik, kalau sampai 15, tamam? 1 sampai 15. Satu sampai 15. Kalau anda tengok pada waktu siang, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4. Anda cuba pen merah. Tarik. 2, 3, 4. Bukan kira gitu. 1 tu sampai 2 tu kira 1. Dia, ayo 1 sah. Betul. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baik. Jadi kalaulah dia lihat kalaulah dia lihat begini pada awal siang, maka dia akan masuk tak untuk cukup 15 itu ialah malam ke-16. Ibrahim, nak cukup 15 kena masuk kan ke tak? Sebab 15 kan, betul tak? Siang 15 kan? 15 tu sekarang ni hari 15. So malam ni malam ke berapa? Ibrahim, kalau hari ni hari ke-15, malam ni malam ke berapa? Malam ni malam ke-16. Oh, dah tu? Betul tak? Ayo. So malam, malam ni malam 16 kan? So, jadi malam 16 tu kena masuk dalam 15.
Masuk ke tak? Walidzalik masuk kerana bagi cukup 15. Walidzalika qala huna ka'an ra'atid dam awwalan nahar. Seperti melihat darah awwalan nahar pada awal siang. Takmulu al-layali, sempurnalah malam-malam itu bilailatis sadis asyar, dengan malam ke-15. Malam ke-16. Boleh insya-Allah. Apa dia? Ini waktu malam atau siang? 16. Ini sebelum 16. Sebelum. Sebelum tu baru cukup bah 15. Takmulu. Jadi sempurna 6. Dengan bilailatis sadis asyar. Kenapa pening kot ni? Enggak. Kalau maghrib tu maghrib, dia takkan tak ada istilah. Tak وإن لم يتصل الدم اليوم الأول بليلته.
Nampak ni Ustaz? Ustaz. لو تلفق من 14 يوما. والحاصل أنه لا بد لجعله حيضا من عدم نقصه عن مقداره ولو كان مفرقا في 15. نعم، ظاهر التحفة وغيرها يومئ إلى أنه لو تلفق من 14 يوم. Kalau ditalfiq daripada 14 hari. Hari ke 14 hari. Yakunu zalika aqalla min al-hayd. Kalau dia main bersiang أو من 15. لحظة Kemayu qadu zalika. Dia kalau kata dia kira gitu, dia akan berhenti itu 16. Tu ambil baju juri tak? Baju juri. Malam. Ni. Miqdar. Majik apa ni? Majik 2 siap hang brain. Ni apa? Mesti nak mandi. أو تلفقت. شوف كده. وأكثره زمنا أي كما في شرع وإن لم تتصل الدماء أي في إسناد الفعل الدماء إشارة إلى قراءة طيب ويجوز وإن لم يتصل مجموع الدماء على حذف مضاف. طيب. والمراد أي لو قال سواء تقدمت الليالي على الأيام أو تأخر لكان أولى مما ذكره. Dia kata apa sini? Qala walau tara'a fi asna'i yaumin, jika ada kedatangan pada pertengahan hari.
au lailatin ataupun tengah malam. U'tubira qadrul madi minhuma. Dikira yang telah berlalu daripadanya minas sadis asyar. Syuf. Daripada 16. Oh, dah cukup 15 hari 5 malam. Tu dah. Ha tak? شوف هنا ذكر عن الشيخ القليوبي رحمة الله عليه ولو طرأ jikalau kedatangan fi asna'i yaumin daripada pada tengah malam tengah siang ataupun lailah, mari tengah siang atau tengah malam, buat kena u'tubira qadrul madi, dibilang akan hak telah lepas. Masalan siang datang pukul 8 pagi, yani masalan daripada subuh itu dah berlalu apa? 3 jam. Masalan. Maka nanti ambil daripada 16 itu, ambil 3 jam. Barulah sempurna 15. Dia punya kotak dia. Wadah. Kalau contoh daripada lepas maghrib. Daripada lepas maghrib, masalan. Daripada lepas maghrib. Kalau ambil daripada lepas maghrib, masalan dah berlalu dia 5 jam. Ambil daripada malam yang ke 16. Yang ni apa? Dah beri cukup. Ambil dah beri cukup. 15 hari 15 malam. Maka dia akan ambil malam ke sebab tu dia akan jadi pening. Sebab hantar kira macam ni. Lepas tu hantar kena mudah kira apa. Awal-awal mari tu adalah malam pertama. Malam pertama. Mari itu kira malam pertama dah lah. Wadah. ولذلك dalam حاشية الشيخ الباجوري أشار إلى هذا فقال هنا سواء تقدمت, sama ada terdahulu oleh ya malam. Malam terdahulu atas hari. Malam terdahulu atas hari. Baik, malam terdahulu atas hari dengan makna lihat pada waktu malam. Masih. Yang ni dalam syarah kata, tadi kita baca dalam Tirmizi kata, bahawasanya kita ambil daripada malam ke 16. Macam ni. Itu kalau siang. Sawa'un taqaddamat. Sama terdahululah oleh malam. Betul lah. Terdahulu oleh malam, makna kata, terbenamnya matahari untuk hari ke-15, habis ya. Cukup. Sekarang ni, kita ada 3 ihtimal. Taqaddamat, terdahulu, terdahulu malam, terdahulu siang, wa ish baqiya syai'. Bukan, terdahulu malam, terdahulu siang. Jangan buat gini, pening. Pemadam. Kita ambil Arab. Bukan terdahulu, jadi waktu dulu lah. Taqaddamatil lailah ataupun ta'akhkharatil lailah ataupun talaffagatil lailah. Taqaddamat itu terdahulu malam atas siang. Malam terdahulu malam atas siang. Bermakna lihat bila Ibrahim? Kita kira gini. Sekarang ni malam. Ini siang. So, kita tengok malam. Malam 1 dia tak? 1, 2, 3, 4, 5. Lupa pening. Sorry 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Taqaddamatil lailah, terdahulu malam atas siang apabila melihat pada waktu malam. Sekarang ni kita tahu bulan Islam, hari Islam, malam dulu baru siang. Ini kita sebut lailah mutaqaddimah.
Faham? Masalan, anda buat misal dalam bab zakat fitrah. Zakat fitrah nak kira apa? Malam mutaqaddimah atau malam mutaakhirah? Kalau malam mutaqaddimah, mana malam raya. Kalaulah Lailah mutaakhirah, mana malam raya kedua. Kita panggil malam raya kedua. Lailah mutaakhirah. Ini terdahulu malam atas siang atau siang apa? Apa nama? Makna terlewat daripada siang. Itu makna lailah mutaqaddimah atau lailah mutaakhirah. Khilaf sah. Masalah apa? Zakat fitrah itu nak kira lailah mutaqaddimah atau lailah mutaakhirah. Al-Jarhazi kata lailah mutaqaddimah. Al-Talibi kata lailah mutaakhirah. Baik. Kita ambil sini. Jadi malam dulu baru siang. Jadi kalaulah dia lihat apa Ibrahim? Pada waktu malam, maka malam tu akan terdahulu atas siang. Terdahulu daripada apa? Daripada siang. Faidan, kita akan buat kena. Jadi kira kena. Dah. Kalau dia lihat betul-betul maghrib. Maghrib lihat. Baik. Jadi bawah ni satu apa? Satu malam. Betul tak? Sampailah bila ni? Satu malam, next ni satu hari. Satu malam, satu hari. Lagi. Jadi apa? 2 hari tu. 3 hari tu. Kata balik. Ni satu malam. Ni satu malam, satu hari. Betul tak? Kemudian ni malam. 2 malam. Lepas tu 2 hari. Betul tak? 3 malam lah. 3 hari. Sah, Ibrahim? Kemudian ni 4 malam. Macam? 4 hari. Kau pening dah? Ada yang faham? Kan ni, malam ni dia keluar betul-betul maghrib. Maghrib tu keluar darah. Jadi bayar. Satu malam. Sampai sini bawa satu malam. Kemudian, satu hari. Kata balik. Betul lah malam. Siang lah. Satu malam. Satu hari kan malam ni malam atas ni malam. Dia pening dah berakhir ni. Celup dah ni macam ni. Satu malam. Satu hari tu. Turun bawah. Dua malam lah ni. 2 malam. Boleh? Lepas tu? 2 hari. Lagi dah sambung dah. 2 hari. 3 malam, 2 hari tu. Belum. Okey. 3 malam, 3 hari tu. Okey. Kita cepat sikit. Ni 3 malam, 3 hari tu. Kalau sini apa? 4 malam, 4 hari. Tu. 4 hari, 4 malam tu. Lagi? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi sampai di sini dia 14 hari 14 malam tu. Betul tak, Ibrahim? Betul tak? Nampak dah ni? 14 hari 14 malam tu. Baik, turun bawah ni jadi apa? Jadi 14 hari 15 malam tu. Tu. Okey, naik atas lagi. Berapa dah? 15 hari 15. Habis. Taqaddamatil lailah. Ta'akhkharatil lailah. Gana? Ta'akhkharatil lailah. Mana lihat pada waktu apa ni? Ta'akhkharatil lailah, taqaddamatil lailah. Lihat pada waktu alam Mana betul-betul maghrib tu Adam nampak dah Adam. Boleh. Ta'akhkharatil lailah. Ta'akhkharatil lailah mana lihat pada waktu. Nilai Bajuri ni taqaddamat, ta'akhkharat, talafagat. Lihat pada waktu siang lah. Ibrahim. Lihat pada waktu siang. Baik. Kita nak kira kan Ibrahim? Nak buat baru ke nak pakai ni? Siap Ibrahim. Nak pakai siang Baik, kita pakai siang. Boleh padam pakai ni Pilih pau banyak-banyak. Lem dah. Baik Ibrahim. Hak ni tak kira lah. Dia lihat siang betul tak?
Anda kata start dia kira tu, start 1 tu bilangan dia apa? Start nak mula sa tu, dia pada start dia tengok. Baik, siang. Ni kira apa, Adam? 1. 1 hari. 1 hari 1 malam. 2 hari, betul? Betul tak? 2 hari 2 malam. 3 hari 3 malam, betul? 4 hari 4 malam, betul? 5 hari 6, betul? Okey. Okay, kita nak cepat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi sampai 15 ni, betul tak? Sampai 15 ni, kita pun naik atas ni, 15 ni sampai sini. No, jadi berapa dah, Adam? Baru 14 hari. 14 hari, 14 malam. Faham, Ibrahim? Naik atas lagi. Berapa dah? 15 hari? Ha? 14 hari? 15 malam? 14 malam dan 15 hari. Okey, betul. 14 hari naik atas ni. Siang dah bertemu malam. 14 hari? 15? 15 hari. 15 hari? Ayuh. 14 malam. Ni daripada sini Naik atas ni berapa dah? 15 hari? 15 hari 14 malam. Sah? 15 hari 14 malam. Jadi kena ambil mana ni? Kena ambil berapa ni? Barulah berapa? 15 hari 14 malam tu. Jadi macam mana nak cukup kan? Turun bawah lagi. Sebab itu dikatakan malam ke-16. Mana ni? Malam ke-16. Kita sempurnakan daripada malam ke-16. Gerak lagi jalan. Ni yang anda baca tadi, ibarah Turmusi. No? Tapi di sini dia buat bagi dia. Dia kata sini, syuf ka'ara'atid dam awalan nahar. Syuf awalan nahar. Sebab tu nak kata tagaddamat. Lihat pada waktu malam ni waktu maghrib. Ta'akharatil laylah. Makna melihat pada awal siang. Subuh-subuh tu. Tamam? Baik. Apabila kita sebut bahawasanya lihat pada waktu siang, maka nak bagi cukup 15 hari 15 malam, iaitu dengan mengambil daripada malam ke-16. Malam ke-16 sampai ke subuh, baru cukup 15 hari 15 malam. Nampak lagi, Ibrahim? Tak nampak lagi? Nak kena ulang sekali lagi. Sekarang ni kita ada dua masalah. Macam mana nak kira 15 hari 15 malam? Sama ada darah itu, ada 3 kemungkinan, Adam. Darah itu datang pada tepat-tepat waktu maghrib. Ataupun darah itu tepat pada waktu subuh. Tepat. Ataupun satu lagi masalah apabila keluar daripada selain daripada waktu tersebut. Ini akan pakai tadaffuqatil lailah. Okey. Tengah-tengah. Jadi kalau taqaddamatil lailah, mana malam itu atas siang, terdahulu atas siang. Ataupun terlewat malam atas daripada siang. Boleh. Jadi hari ni kita ambil lihat pada waktu malam. Ini awal malam. Jadi senanglah, Ibrahim. Ni malam, ni siang. No? Jadi anda sebut balik. Berapa ni? Satu malam. Satu siang. Jadi 24 jam. Satu malam, satu siang. Okey, baik. Kemudian kita akan berhenti di mana? Di mana tadi? Sini, betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tamam? Di 14 betul tak? Baru 14 kan? Okey. Jadi bila 14, siang tu diambil lagi. Betul tak? Baru berapa ni? 14 hari. 14 siang, 15 malam. Baki wahid bas. Iaitu apa? Cukupkan hari lagi. Maka naik atas lagi. Naik atas dia apa? 15 hari. 15 hari. Yakin? Oh, 15 hari 15 malam. Tadi sebut ni. Tadi Dam. 1 betul. Jika 1 kan. Sampai ke 15 berapa?
14 hari. 14 hari, 14 malam. Betul tak, Ibrahim? Kau tak nampak dah ni? Okey. Sampai sini kan ni. Sini satu malam. Naik atas ni satu siang, betul? Ni sehari semalam. Jalan terus sampai ke depan. Duduk. Sampai 15 ni mana? 14 hari. Betul tak? 14 hari, 14 malam. Turun bawah. Jadi apa? 14 hari. Mana kata apa? 14 hari, 15. 14 hari, 15 malam. 14. Kata apa lah? 14 malam. 15 malam. 14 hari. Betul? Kau naik atas lagi. Naik atas lagi malam-malam ni. Naik atas lagi dia apa? Cukup dah. 15 hari, 15 malam. Jadi mana kata? Apabila dia melihat pada awal waktu maghrib, maka dia akan habis pada pada apa? Pada 16. Siang 16. pada waktu maghrib dilihat. Jadi apa? Tengok malam. Waktu habis tadi tengok 16 pagi 16 tu. Siang nak 16. Tak, dia lihat. Dam. Oh, tu. Pening dah. Mikir dulu. Sebab 15 hari, 15 malam. 15 hari, 15 malam. 15 hari, 15 malam. Cetak ke mulu. 15 hari. Mana cukup lagi 15 hari, 15 malam dah. Dia ni dia sikit dah. Dia sikit. Ya. Sebab naik atas tu apa tadi? 14 tu apa? Sampai 14 tu apa? 14 hari, 14 malam. Turun bawah apa? 15 malam. 14 hari. Naik atas? 12 hari, 15 malam. Mana kata? Betul lah dengan masuk maghrib. Atas ke maghrib malam? Ibrahim? Yalah lah. Oh, apa ni pening ni? Dengan aku pun pening. Boleh? Kita nampak Ibrahim? Nampak dah? Baik, kalau kita ambil masalah untuk lihat pada waktu awal siang. Jadi siang, nampak ni? Anda nampak dah? Nampak dah? Apa yang pening Adam tadi? Oh, ngaku-ngaku pening. Betul lah. Tuh. No, jadi apa dia? Malam ke siang tu tak? Jadi buat gini bawa cukup 1 hari 1 malam tu. 1 hari 1 malam tu Adam. Sini 1 malam naik atas. 1 hari 1 malam. 1 tamam. 2, 3, 4, 5 sampailah apa? 15 ni ialah tarikh sebenarnya 14. Sebab dia kira 24 jam kan? Gitulah. No. Jadi kemudian daripadanya daripada 14 ni turun bawah ni jadi apa? Malam temu siang. Malam temu siang. Jadi apa? 15 apa Adam? 15 malam 14 hari. Sebab kan ni terdahulu malam. Sini baru bertemu bawah ni. Baru berapa ni? 15 malam 14 hari. Boleh? Sebab ni kan terdahulu malam. Naik lagi 15 hari 15 malam. Kau tak nampak lagi? Itulah taqaddamatil lailah tu. No. Jadi dia tak ambil malam ke-16, dia tak ambil. Malam ke-16 dia ambil tak? Kalau ambil dia gaji sini. Tak ambil. Boleh? Yang akan ambil tu masalah kedua bila lihat pada awal siang. Yang ni yang kata tukammil lailatas sadis asyar. Menyempurnakan daripada malam ke-16. Jadi Ibrahim, nampak ke Ibrahim? Oh, gerak Ibrahim. Kena menikah. Oh, tahqiq. Bang kali Ibrahim. Ibrahim lari dah. Baik, kalau kita ambil siang Adam. Satu siang betul. 1 malam. Jadi
1, 2, 3, 4, 5. Sampai di 15 ni bawah berapa? Ni sampai di bawah ni Adam. Bawah berapa? 14 bawah. 14 hari, 14 malam. Betul. Baik, yang ni malam ni atas ni, tolak ni atas. Jadi berapa? 15 malam. 15 hari, sorry. 15 hari, 14 malam. Betul tak? Sebab siang bertemu dengan malam ni. Jadi dapatlah siang tu. Boleh. Turun bawah lagi. 15 hari, 15 malam. Betul lah. Sebab sampai ni maghrib ni. Tak? Ni dia. Ni subuh betul tak? Ni siang kan? Siang bertemu dengan maghrib. Dapat apa? Dapat 1 malam. Boleh? Maghrib tu nak sampai subuh dapat 1. Terbalik pula. Ni sekali lagi. Hak ni daripada siang bertemu malam dapat apa? 1 hari. Malam nak bertemu dengan siang dapat apa? 1 malam. Jadi kita pakai apa? Malam ke berapa? Ke 16. Nampak tak? Yang ni yang kata apabila dia mau lihat pada awal siang, maka hendaklah menyempurnakan malam ke 16. Dalam ni termusi dah. Nampak lagi? Kau dah pening. InsyaAllah je lah. Ala kulli hal, dia nak beritahunya kiraan sebenarnya. So kalau kita tengok siang, ni siang kan. So ni tak kira lah. Ni. Kalau tengok siang ni satu ni tak kira lah. Start sini kira 1. Boleh? Ni buat betul kira 1. Faham? Kalau ente tengok malam, faham tak? Ni kira 1. Mana sorry. Kalau kira malam sampai bertemu siang. Jadi sampai ni baru kira 1. Boleh? Mana kalau ente lihat pada waktu malam, tahu 1 hari bulan ni ente tengok apa? 1 ni ente tengok apa waktu malam. Jadi dia akan jadi 1 bila? Tarikh ni. Sini. Tapi kalau anda tengok waktu siang, dia akan jadi bila? Bawah ni kira 1. Boleh. Dia memang pening sebab apa? Sebab kita terbiasa malam baru siang. Kalau nak buat malam baru siang. Boleh Ibrahim? Berbeza dengan talafaqat. Talafaqat tu kita campur. Jadi kalau Zuhur, so dia akan bertemu sampai Zuhur. Jadi Zuhur tu ambil pada apa? Ambil pada hari ke-16. Ambil pada hari ke berapa? Ibrahim? Ke-16. Tak kira lah. Kalau Zuhur, tamam, dia akan bertemu pada hari ke-16 tu, tamam, lepas daripada terbitnya fajar, dah cukup lagi. Hari ke-16 tu terbit fajar tak? Dah cukup lagi. Dia akan kena sampai Zuhur. Baru cukup kotak 15. Kalau pukul 12 malam, maka dia kena ambil malam ke berapa ni? Malam ke berapa? 16? Pukul 12. Kena buat gambaran juga. Tulis tu subuh, maghrib, isyak. Talafaqat. Dia ada minyak mutu. Minyak mutu. Tak ada. Lama tak bubuh. Dia berminyak. Tak mana? Naik ni. Hidup kan meter tu? Hidup meter. Anak pergi mengajak ni. Izan talafaqat. Aisyah talafaqat. Talafaqat dengan makna apa? Talafaqat. Campur Faqala huna walau tara'a fi asna'i yawmin aw lailatin. Jikalau kedatangan pada tengah hari, tengah siang, aw lailatin atau tengah malam. Wa tubira qadrul madi, dibilah yang telah lepas berapa jam telah berlalu, minhuma daripada yaum wa lailah min as-sadis asyar, daripada 16. Intah qaf lam. Kalau itu masa. Tu kita telah faqat. Jadi taqaddamat lihat pada awal malam, maknanya maghrib. Ta'akhiratil laila lihat pada awal siang. Subuh tu lihat dah. Telah faqat tu
boleh dua. Emma tengok pada tengah siang, Emma tengok pada tengah malam. Allah. Sebab tu Bejuri kata ma'a layaliha sawa'un taqaddamat atau ta'akhkharat atau talaffaqat. Itu pertiganya. Ya. Mana layaliha itu kalau Bejuri buat gini. Malamnya itu 15 hari serta malam, yakni 15 hari serta 15 malam itu, yakni sawa'un, sama ada malam itu taqaddamat atau ta'akhkharat atau talaffaqat. Ai sawa'un. Cuma kena tanda taqaddamat tu lihat pada awal malam, iaitu maghrib tu lihat. Atau ta'akhkharat. Loh, tak nak jalan juga kita. Lailah ada masuk 3. Lailah tu ada masuk 3. Tak ada maksudnya 15 hari 15 malam tu sama ada malam terdahulu atas. Mana lihat haid itu pada siang, maka menyebabkan siang tu menyebabkan malam tu lewat. Dan melihat pada waktu malam, maka malam tu depan sebelum siang ataupun pada pertengahan. Boleh. Di mana kita nak bilang 15 secara tepat. Faham tak? Sebelum ni kita habaq tu 15, kotak 15 tu betul lah. Secara umum lah. 1/15 tu kotak 15. Tapi hakikatnya dia ada perkiraan dia. Untuk bagi cukup tepat-tepat 15. Pada insya-Allah. Jadi darah keluar lebih daripada 15 tadi. Yang kita bilang betul-betul 15 ni barulah dibilang masalah istihadah. Boleh. Jadi kalau orang tu mari pada darah pada waktu awal siang. Jadi awal siang. Jadi malam ke-16 tu masih lagi dibilang untuk cukup kan? 15 malam sebab dia tak akhirat kan? Jadi kat situ kita sebut dia belum dikira lagi. Belum dikira lagi 15 belum cukup lagi 15 malam. Mana kata darah yang mari malam tu masih lagi bukan di kiblat istihadah. Dan bila contoh lepas pada subuh tu hari tu keluar lagi darah. Maka itu semua tu kena kembalikan kepada masalah istihadah. Semua sekali. Mana yang kita akan sebut ikhtalata tuhura bihaidha. Kita akan asingkanlah, spesifikkan mana haid, mana istihadah. Boleh Ibrahim? InsyaAllah. Satu jelas dah kot. Kalau kakak ni ikut kalau Zuhur tu Zuhur betul. Zuhur ke Zuhur betul lah. Zuhur tu. Ikut masa. Tak kira lah kalau hantar boleh kira 3 jam. Mana pukul 3 petang. Boleh. Betul dalam tuhfah kata zahirut tuhfah yumi'u ila annahu law talaffaqa. Kalau kita ambil talfiq daripada 14 yakunu zalika aqalla min aqallil haid. Yakunu zalika min aqallil haid atau min 15 kana min aksaril haid. Mana kata kalau kita tengok hari ke-14 tu kita dah kira talfiq. Tamam? Mana kata masalah dia kena jadi apa? Jadi kurang daripada 15 hari. Ni kalau zuhur ke zuhur tu anda kira pada hari tu yang anda tanda warna merah atas tu 14 kan. Sehari 14 tu anda kira zuhur dia. Jadi dia akan jadi apa? Dia akan kurang daripada 15 hari 15 malam. Tapi kalau anda ambil daripada 15 tu, tamam? Pun dah cukup juga. Betul tadi jelas ibarat Qalibi sebut. Waktu bila qadrul madhi minhuma, dibilang yang telah berlalu daripadanya. Tapi diambil itu pada hari pada tarikh 16. Baru cukup berapa? Cukup betul. 15 hari 15 malam. InsyaAllah. Jelas Ibrahim.
Kena ulang lagi ke? Tak payah tak. Tak. Sebab dia pening tu sebab mungkin kita terbiasa atas tu siang, bawah tu malam. Tak. Tapi kita letakkan malam, baru siang. Sebab nak beritahu itulah hakikat sebenarnya. Malam dulu, baru siang. Boleh? Mana pun kena masuk hari Khamis. Yalah, kalau hakikatnya lah nak dapatkan 15 tu. Sebab kalau anda kira 1 sampai 15 tu, mana cukup 15 hari? Itu baru 14 hari. No? Dia taklah semestinya masuk, Adam. Mana kata, kalau kata apa? Kalau subuh, dia akan berhenti pada subuh 16. Subuh 16 baru cukup 15 hari malam. Betul lah kan? Tak? Tak semestinya lah masuk pada hari ke-16. Mana kata apa? Belum sempat bermulanya hari 16, sudah habis. Sebab dah cukup 15 hari malam. Faham? Boleh? Allah Ta'ala alam bisawab. Dia masuk dalam masalah 16 ni apa dia? Betul-betul makan. Pada hari ni, hari 16 tu, dia masuk dia ambil sebahagian daripada hari 16. Itu masalah jikalau kedatangan masalah talafaqat. Talafaqat ni dia tampung. Menampung. Tamam? Menampung malam. Talfiq mana tampung. Tampung mana apa? Tampai. Turun tampai kerana tak cukup. Malam tu tak cukup 12 jam. Sebab dia darah tu main separuh. Jadi kita kira apa? Kita akan ambil nanti pada separuh lagi untuk kita sempurnakan bagi cukup juga 24 jam atau 12 jam ni sebuah malam tu daripada malam yang ke-16. Ambil situ. Ataupun hari ke-16. Untuk bagi cukup. Cukup 15 hari, 15 malam. Bagi cukup tu. Mana 15 hari dan 15 sempurna. Boleh? Allah alam. Cukup dah. Jadi kita akan